Okey, yang kelima, penyakit kronik apa dia? Penyakit kulit, ya, enzima, kurap dan sebagainya. Ramai orang kena ni. So apa solusi dia? Solusi dia itulah tadi, ya. Kita boleh amalkan produk-produk yang akan melawan radikal bebas, bakteria yang ada di dalam tubuh kita yang keluar kat kulit-kulit tu kan. Yang pertama, kalau ada masalah kulit, senang je. Kita sapukan minyak kelapa dara dekat kurap ke, dekat gatal-gatal ke, dekat panau, tempat-tempat yang bermasalah itu, insya-Allah akan reda, akan baiklah, ya, dengan izin Allah Taala. Dan daripada dalaman, kita kena, pertama tadilah 100% kita stop gula pasir, kita guna gula O supaya tidak ada inflammation, ya. Dan seterusnya kita boleh menggunakan kolesterol, ya, sebab kolesterol biorich ini dia akan meningkatkan kita punya immune system kita. Ya, sistem tubuh kita ni dia dipanggil immune lah. So dia ada yang A, B, D, G, M, kan? Dia punya immune system kita tu. Jadi immune system kita itu akan lebih bagus, sebab susu awal lembu ini, kolesterol ini, dia kaya dengan leptokol 7 kali ganda dengan susu biasa. Okey, dan dia akan meningkatkan imun kita type G. G itu ialah yang general tau. Yang imunoglobin tu yang general tu. Jadi daripada situ nanti daripada dalaman imun sistem kita akan membunuh fungus, akan bakteria, okey, yang ada dalam tubuh kita. Itu penting, ya, untuk membersihkan, melawan bakteria-bakteria yang akan menyebabkan eczema, kurap, sakit kulit dan sebagainya. Dan jangan lupa untuk kita mengamalkan Diamond White Tomato Biorich, ya, yang sangat kaya dengan antioksidan. Dalam Diamond White Tomato ni ada raja antioksidan yang dinamakan glutathione. Dan glutathione ini dihasilkan daripada Torula yeast daripada Japan yang akan dikonvert menjadi glutathione, dan seterusnya, ya. Glutathione ini dia adalah raja antioksidan yang akan melawan, menetralkan semua radikal bebas yang ada memberi masalah kepada kulit kita dan tubuh kita itu. Dan juga, ya, di dalam Diamond White Tomato ni dia ada tomato putih. Tomato putih ni dia kaya dengan keratin yang dipanggil phytolin dan juga phytofluin. Ya, phytolin dan phytofluin ni dia berfungsi untuk mencerahkan, menyegarkan, ya, kulit kita daripada menjadi hitam, dan juga dia protect daripada UV. Itu hebatnya, ya, Diamond White Tomato ni ataupun tomato putih ini. Okey, yang paling banyak digunakan oleh specialist klinik, ya, untuk masalah kulit sebenarnya, ya, dan dia sangat mahal. Tapi di Biorich ini kita jual dengan harga yang terjangkau. So bersyukurlah, ya. Jadi boleh gunakan, ya, Diamond White Tomato ni. Dan juga di dalam ni ada peptide collagen daripada ikan kod, ya, daripada Switzerland sana. Daripada Sweden, ya, daripada Sweden. Airnya bersih, memang ikannya pun dipanggil sehat. Jadi collagen peptide itu mudah diserap masuk ke dalam sistem tubuh. Dia akan mencantikkan tekstur kulit, menggebukan, memutihkan, menghilangkan stres dan sebagainya. Itu penting, ya, collagen, ya, juga ada di dalam Diamond White Tomato ni. Itu ni juga, ya, kita ada bagi lemon, ya, lemon extract. Kenapa lemon extract ni kita banyak gunakan? Sebab lemon ini dia sangat kaya dengan antioksidan dan juga vitamin C, baik untuk kesihatan dalaman dan juga baik untuk kesihatan kulit kita supaya dia menjadi cantik. Ya. Jadi untuk mereka-mereka yang ada masalah penyakit kulit ni, eczema, kurap, jeragat dan sebagainya, kalau nak cantik, putih, gebu, glowing, cerah, ya, boleh gunakan set ini, iaitu Diamond White Tomato, colostrum, Biorich dan juga minyak kelapa dara, ya, serta mesti, ya, 100% bertukar menggunakan gula O.
Jangan guna gula pasir, nanti kulit kita pun tak cantik, organ dalam badan kita pun tak cantik. Okey, seterusnya penyakit yang keenam, yang kronik. Asma, batuk, masalah pernafasan. Ini memanglah menjadi masalah utama sebenarnya, ya. Jadi untuk itu, ya, untuk masalah pernafasan, asma, atau kita kadang-kadang ada flu, ya, bersin dan sebagainya, kita boleh menggunakan King Propolis Biorich spray je, ya. Spray dekat kita punya mulut 3 kali, dah cukup dah, ya. Nak amalkan juga 3 kali sehari. Dan kita boleh amalkan kolesterol, sebab kolesterol dia akan membantu untuk memerangi penyakit daripada dalam, ya, sebab dia ada kaya dengan yang dipanggil immune system, ya, kita nak kuatkan immune system kita. Dan juga kita minum minyak kelapa dara, ya, nanti supaya kita boleh tekak dan sebagainya. Kalau ada virus, ada bakteria, ada fungus, ada cacing, akan mati. So 3 kombinasi produk ni penting, ya, untuk mereka yang ada asma, ada batuk, ada pernafasan. Sapukan jugalah minyak kelapa dara ni dekat kita punya dada, dekat punya tengkuk, boleh jadikan minyak kepada rambut supaya kita rasa segar dan sebagainya. So boleh tengoklah testimoni, yang ada video kat situ, mereka-mereka yang telah menggunakan produk-produk Biorich ni. Okey, yang ketujuh, kita nak cantik, putih, gebu. Gebu gabang gitu, ya. Nampak panggil wow. Glowingnya, cantiknya. Hush. Macam baby lah kulit dia ni. Macam mana kita nak dapat tu semua? So, korang boleh amalkan kombinasi produk, khusus untuk wanita, iaitu yang tadi itu, whitening dan juga serum, ya. Seterus itu waktu malam kita boleh gunakan sebelum tidur. Dan kita boleh juga, ya, menggunakan jus delima. Sebab delima ini dia kaya dengan folic acid, dia untuk kulit kita supaya tidak kering, sentiasa lembap, dan juga dia mencantikkan kita punya organ dalaman. Banyaklah, ya, korang boleh scan, tengok, ya, dekat channel Biorich tu kelebihan delima jus Biorich ini. Dan kena amal jugalah produk goyang, supaya sel-sel kita kembali muda. Amalkan tomato ni, Diamond White Tomato, sebagaimana yang aku terangkan, ya, sebelum ni tadi, sangat bagus. Dan juga ni, ya, boleh amalkan Shiwa Coffee untuk perempuan supaya hormon estrogen itu banyak, jadi banyaklah air nanti, ya. Dan juga boleh gunakan Shiwa Booster BB. Itu untuk apa? Untuk kita punya big breast, supaya kita punya payudara jadi besar lah, ataupun pinggul kita jadi besar. Boleh amalkan booster itu, dan juga insya-Allah, kulit akan menjadi cantik, gebu dan sebagainya lah, menawan sangatlah. Okey, seterusnya, yang ke-8, ya, kita nak jadi muda, kembali muda. Macam mana tu? Senang aja, ya. Kita amalkan 2 produk ni lah kalau nak yang itu, ya, iaitu kita amalkan jus goyang kembali muda jadi muda, dan juga Diamond White Tomato supaya putih, gebu, mulus. Okey, kelebihan-kelebihannya tadi aku dah terangkan, ya, dalam page sebelum ni, kan. Secara kesimpulannya, kalau kita tengok gambar tu mudah ajalah kita nak faham. Okey, itu, ya, setiap sel kita, ya, daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni ada 100 trilion. Ya, tubuh kita ni sebenarnya gabungan daripada sel-sel, kan. Sama ada sel kulit ataupun sel organ-organ kita, jantung, liver, buah pinggang tu pun sel lah. Dia punya pembentukan dia daripada sel, kan. Okay, setiap sel tu dia ada mitokondria. Macam kalau kita ambil contoh bot lah, ya. Kalau kita ada bot dan enjin dia satu, tak laju. Tetapi kalau kita ada bot yang sama, kita letak 4 enjin, dia akan jadi laju lah, kan. Jadi enjin itu ialah mitokondria. Macam mana kita nak banyakkan mitokondria dalam setiap sel tubuh kita itu? Caranya ialah dengan kita mengamalkan jus goyang. Dia akan menambah, ya, kandungan
Neconitamide adenine disnucleotide plus, NAD plus, macam tu. Dan juga dia akan nanti kita punya mitokondria dan kita punya enzim NAD plus tu akan banyak lah. Siapa yang menemukan NMN ini, Neconitamide mononucleotide ni? Dia adalah Dr. David Andrew Sinclair, yang daripada Harvard University. Dia ni umur dia dah dekat 60 tapi muka dia macam 20-an, sebab dia memang dah 10 tahun lebih, dekat 20 tahun tak silap, dia mengamalkan jus yang ada NMN ini, dia dan datuk dia. Jadi terbuktilah bila dia mengamalkan tu, organ-organ dia, sel-sel dia semua cergas, secara biologinya seperti orang muda. Jadi kalau korang nak jadi muda, kembali muda, boleh amalkan goyang ni.